Hello guys, apa khabar semua? El nak masak sardin ni. Kita semua mula letak bawang. Okey, El guna tin sardin ni. Ayam brand. Okey, kita sama masak. Dan cili. Cili besar kan cili besar. Dia cili yang besar tu ni yang kali yang El pakai. Okey, ni halia gunung. Paste halia gunung. Okey, El letak cili dulu. Cili padi dengan cili merah. Okey. Lepas tu letak apa lepas ni? Okay, masakkan dia. Okey. And then kita letak apa? Bawang putih. Okey. Kita bawang putih. Bawang, cili. Bawang merah. Okey, ni halia yang paste tu, halia gunung. Best tu guys. Halia gunung. Kita letak ni bright chili flakes. Sebab tak ada sambal belacan ni kan, tak chili flakes je lah. Okey, letak white pepper putih. Ada sulah lah kira. Lepas tu letak cube ayam, tapi yang sebutnya. Okey, now letak sardin tu. Saya suka sardin ni sebab sardin ni besar. Nampak tu? Betul-betul. Saya suka ni malam lapar akan masak ni. Hilang diet. Aduh. Okey. Masak-masak dia. So, mungkin letak air kat sini. Letak air. Api medium Okay, ni letak sos tiram. Simple je guys, gaji bahan ada. Kalau tak terlalu masam, dia dah masam ada, manis ada. Tapi tak gula lah kalau tak. Dah manis dekat sos tu dah ada gula tu kan. Okay.